Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni hari ke-7, hari yang baharu. Hari ni hari Kabusan Hyundai. Pagi ni kita orang on the way untuk ke kereta api punya park, yang kereta api park kat pantai yang kala-kala. Pagi ni pun dah berangin, guys. Kita tengah berjalan untuk pergi ke itulah kereta api warna-warni dekat dengan pantai Hyundai. So tu pagi, let's go. Alright gang, sekarang kita orang nak jalan ke stesen bas. Kalau nak jalan kaki ke kereta api warna-warni tu sejam setengah, tapi lama sangat tu. So kita orang plan nak pergi ke stesen bas untuk naik bas lah ke sana. Alright, kita dah sampai dekat stesen bas. Alhamdulillah, kita orang dah sampai dekat Lulan Park. So sekarang kita orang menuju ke tempat train tu. Ini yang atas, kita orang naik yang kat bawah. Kat atas mahal. Kita jalan-jalan lah sebab kena tunggu lagi berapa minit lah kita orang naik train. So tunggu kita orang. Kat permainan tu ada macam cafe juga. Dalam dari cafe estetik. Alright, kita dah beratur. Cuma kena tunggu jap. Okey? Okey tak? So kita orang kena tunggu je lah beratur. Tapi depan belakang tu lah. Jalan. Yes. Sampai habis. Sampai habis kan. Rugi aku. Betul-betul tak balik. Baca ke? Oh, kita start kita dari sini. Nipo. Nipo. Ni baca ni dah jam 2 ni. Nipo dekat kita cari sini. Kita dia hilang. Yes. Wah. Ini dia punya tunnel kan. Dalmaji tunnel.
Jadi kita kat sini. Mana? Sampai ke Padang. So kita orang dah turun dari train tu. Sekarang dekat stesen Sonjong. Tengah pantai. Jalan untuk pergi balik ke stesen-stesen yang depan. Okay lah. Bye lah. Sekarang suhu tak sejuk mana lah. Baru 3. Positif 3. Okey lah. Tapi dia berangin-angin. Member kita sakit kaki. Sakit kaki pula dah macam-macam lah. Mana? Ada lah jogging dia. Ada train datang. Ramai dalam. Cantiknya. Ada parti mancing kat situ. Ada orang mancing. Let's go. Cantikan laut dekat Korea.
ada train lalu lagi kan. So kita dah sampai destination yang kelima tu kat map tadi. So ni Skywalk. Ada cermin lah. Riwayat gayat terus. Boleh tengok ada tu. Uish, ni lagi besar ni. Tinggi ke? Oh. So gang, sekarang orang sambung perjalanan lagi. Ada masalah, kita nak kencing pula. Kat sini mana ada tanda tu. Di kebun ni. Banyak. Dah sampai destinasi ketiga kan? Ni ketiga kan? Keempat Josapo Station. So gang, sekarang dah sampai Josapo. Kita orang nak turun lah. Turun daripada stesen dia, nak tengok apa ada view. Best kan? Best. Lewat tengah ramai. Masuk ni. Sini. Sana. Oh, berangin dah, sejuk. Ada sampan kat sini. Bot lah, bot. Oh, mantap lah. Kita nak gitu rumah api. Let's go. So geng, sekarang kita dah sampai dekat rumah api dia. Oh, cantiknya. Oh, bercahaya je kat sini. Let's go, naik. Sejuknya. Lighthouse. Oh, berangin tu. Oh, kat sana ada lagi. Kereta api kecil warna-warni. Baik, sekarang kita orang nak pergi ke Gamcheon Gang Village dengan menaiki bas. Kita orang akan pergi stesen bas lah. Nak naik bas pergi ke Gamcheon Village, kampung warna-warni. So, jom kita orang ke sana. Ada train kecil-kecil je kat atas. Alright guys, masih berjam-jam dekat bas, tak sampai lagi dekat apa rumah warna-warni. Tiba-tiba spawn dekat stesen Busan tak. So ni kena jalan seminit naik bas lagi untuk sampai ke sana.
So korang tunggu lah. Kita jumpa lah lagi 2 tahun. Sampai juga di Gamcheon Culture Village. Oh my god. Dia memang naik bukit kan. Wow. View dia cantik. Lama-lama juga. Tak sesirah, cantik lah dia punya view. Puzzle. Alright. Apa? Oh iya. Sekarang kita nak menggambar. Minga kita ikut. Jom. Kehidupan kan kat sini. Ada kehidupan. Ada kedai niaga-niaga semua. Ada pot untuk ambil gambar. So inilah dia punya tempat beratur untuk ambil gambar. Memang tempat utama dia nak ambil gambar patung ni. So abah beratur lah. Tak boleh dengar. Ambil gambar je lah. Hati-hati jatuh. Habis sejuknya. Alright guys, sekarang kita orang nak naik bus untuk pergi ke pantai yang ada drone. Waktu malam maksudnya. Ya, yang ada drone. View yang cantik. Mungkin waktu malam lah. So kita nak naik bus. Jumpa korang kat pantai lah nanti. Alright gang, kita orang nak makan dulu. Nak makan dulu. Juga lista India lagi. Halal. So kita orang nak makan aja. Dah lapar sangat ni. Alhamdulillah habis makan dah. So sekarang apa tadi, waktu tengah makan abah dah plan tak jadi lah nak pergi pantai yang ada drone tu. Sebab dia macam lama. Lepas tu dia 12 minit je. Lama. Dia macam nak pergi tempat tu lama lah. So apa plan lah, jalan-jalan je lah malam ni. So kita tengok apa yang ada dekat Busan waktu malam. Terakhir kita. So kita dah pergi 2 tempat. So hari ni last kita jalan-jalan kat pantai, dia balik lah.
padat. Makanan. Alright guys, kita dah habis beli barang dekat Daiso. So sekarang Abah ajak nak jalan-jalan je apa yang ada dekat sini. Nak cari makanan halal lah yang boleh makan lagi sikit. Lepas tu sebelum tu kita beli ni air The Venti. Ambil Irfan dengan Umi dapat beli kak. So let's go lah, jalan. Sikit. Ni air dia. Akil minta apa, es blended macam Oreo. Sedap. So cuma jalan-jalan. Bombay. Dia restoran halal. Bombay. Ke atas. Lampu RGB. So kita nak ambil harga Bombay restoran halal. Makan malam. Tadi makan tengah hari. Makan malam. Alright guys, alhamdulillah habis makan. So itu je lah untuk video hari ni. Jangan lupa subscribe, share, like dan komen. Jumpa korang untuk esok hari. Esok hari yang penat. Esok hari yang last untuk kat Korea. Kita orang akan pergi ke Hong Kong. So jumpa korang esok pagi. Bye.